Sekarang kami berada di rumah Dafir. Ni dia. Kita akan shoot scene-scene Amira dengan Dafir. Lepas tu bila tengah susah nak beranak apa semua, dia bawa mak dia datang sini. Dia buat mak dia macam orang gaji. Tak tahulah kisah anak derhaka ni, kan? Semoga jadi pengajaran untuk penonton-penonton di luar sana dalam telemovie Kasih Ibu. Tengah shoot establish rumah Dafir. Kenapa mak tak sarapan sekali? Abang ni mak macam biasa lah. Dipanggil subuh kan dia memang terus sarapan seorang. Abang, malam ni kita jadi kan celebrate kita punya anniversary. InsyaAllah. Tapi ni kan, kalau kata kita ajak mak sekali, okey kan? Abang tak payahlah. Apa pun nak ajak mak. Ni kan anniversary kita, tak payahlah. Itu salah je kalau bawa mak sekali. Ini, abang dah belikan mak ni tau baju dengan tudung baru. Si cantik. Mama tak payahlah. Lain kali je dah kita ajak mak malam ni kita berdua je. Abang, Mira ni bukan dia nak bersalin dekat hospital kampung bang. Mira ni nak bersalin dekat hospital pakar. Kat sana tu semua peralatan dia lengkap. Awak nak takut apa? Puan Mira, dia tak kira lah hospital swasta ke ataupun pakar hebat macam mana sekalipun ni, kalau kata Allah tu tak izin. Abang! Pagi-pagi ni depan rezeki, tak payah nak cakap abang sangat, boleh tak? Kalau abang rasa abang nak sangat pergi anniversary kita dengan mak, abang pergilah celebrate dengan mak. Pergilah. Mira tak ikut. Sibuk sangat nak pergi dengan mak. Orang punya anniversary, dia juga pergi nak suruh ajak mak. Sebab dari dulu kau rasa tak pernah faham perasaan aku. Sebab manusia macam kau ni pentingkan diri dia sendiri, kau faham tak? Mira, siapa aku Mira cakap macam ni? Kau buat mak macam mimpi je kat sini. Macam mana dia tak menilai lagi itu kau, Mira? Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Tak apalah. Kalau macam tu, lebih baik aku balik ke kampung. Tempat aku lebih baik adalah ke kampung. Boleh tak? Ya betul? Tak payah, ya Allah. Sakit pipiku. Kau nak sengaja.
mak tau, mak. Mana Mira? Mak, sepatutnya abang tanya mak lah. Apa yang mak buat dengan Mira? Kalau tadi Mira jatuh, sekarang ni Mira ada dekat hospital, abang tahu tak? Tak ada Mira kan, aku mak dengan speaker tadi. Mak okey tak? Tak apa, memang mak salah. Apa yang mak nak? Berarti cik, apa sebab itu Mira? Mira tu sakit. Mak minta maaf. Mak salah. Mak, dengar ni. Mak cakap apa? Mak yang salah. Ini mak awak kau Mira, bukannya orang gaji. Sekali awak dekat mak pun dah kata dosa. Ini kan pula awak pukul dia dengan slipper. Awak layan dia teruk, cakap kasar-kasar macam ni. Tak takut dosa ke? Abang ni habis-habis asyik bela mak aje. Bela lah mak tu, bela. Yang elok sangat lah perangai macam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa. Manakala kemukaan Allah terletak pada kemukaan ibu bapa, maka anak yang dahaka itu akan mendapat azab di dunia dan di akhirat. Okey tak? Alhamdulillah. Lagi sekali lah kita pergi follow up ni kan. Mira tak ada simptom penolakan hati baru tu. Maknanya hati penderma tu memang sesuai dengan Mira. Bang, kenapa mak tak datang ke Mira? Pak sakit hati lagi dengan Mira sebab Mira tak angkat call dia sebelum Mira accident tu. Kan abang dah beritahu masa Mira accident tu, mak tu tak bersihat juga kan. Sampai sekarang mak tu tak sihat lagi. Sebab tu lah mak tak dapat datang tengok, jaga Mira. Abang tak payah nak beri alasan abang. Kalau mak tu sakit, apa sangatlah sakit dia tu? Tak patut demam. Makan ubat 3 hari sihat dah tu. Rumah. Atau kalau kata Mira di rumah, jomlah kita balik kampung tengok mak nak. Dah dekat raya dah ni. Abang boleh je minta cuti abang. Kenapa pula? Saya juga sikit. Ya kan? Ke sebenarnya mak tu dah serik nak jaga Mira ni. Sebab masa tu Mira tak kasih dia balik kampung. Tak, Mira dah. Mira boleh tak sekarang ni, Mira jaga je hati tu elok. Sebab abang yakin tau, penderma hati tu, hatinya pun sangat. Sebab tu lah Allah pilih dia tu dermakan hati daripada Mira. Mira, yang penting sekarang Mira jaga hati dia elok. So tolonglah muhasabah diri. So tolonglah Mira, muhasabah diri. Allah dah bagi kau hidup lagi kan? Tengok lagi mulut tu. Orang cakap macam ni sikit dah habis nak break up sangat. Orang tak faham lah. Dah lah abang. Daripada abang bercakap, sakit kata orang ni lebih baik abang diam. Dah lah, ni apa pun nak keluar menjadi anak tak ada sini kan? Sambung hidup. Masa tu kau tak boleh nak operate. Sebab darah kau naik tinggi sangat. Tapi kau tahu kan, doa seorang ibu tu mustajab. Terutamanya ibu yang teraniaya macam dia. Kan tu je. Tu, hati tu. Kau tahu tak kenapa penderma tu tak nak suruh bagi tahu siapa dia sebenarnya? Mira, mak tu bergadai nyawa untuk selamatkan anak dia yang dah nasak ni. Kau masih lagi derhaka dengan mak. Anak kena siapa kau ni Mira? Ha? Tak apalah, risau lah Mira, risau. Abang, astagfirullahaladzim, abang. Abang.
payah sangat. Ganggu. Sorry. Kau bunyi je. Cuma terganggu untuk pelakon je lah. Okey, roll. Boleh. Dah Spray. Betul. Last. Bunyi tayar ni tadi. Roll. Dia kena uli sikit. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan dosa-dosa hamba ini, ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa hamba ini, ya Allah. Boleh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sikit lagi awak kuat. Kuat insya-Allah. Ya, Okey, Kak. Okey. sakit. Okey, Kak. Okey. Ambil doktor. Doktor ambil ni. Doktor apa ni? Ni clear. Ambil dulu. Aku dah bosan dah kan. Clear tak? Okay.